Hai geng, pagi ni kau nak pergi tengok bubu baung lagi. Semalam bubu banyak, hari ni tak tahu lagi. Jom kita naik bot dulu. Bila dah naik bot ni, panas pula hari ni. Aduh, kecil mata kau. Tak apalah, kita on the way ke tempat bubu. Sekejap lagi sampai ni. Okey, dah sampai. Angkat bubu 6, melekat baung dekat situ satu, dekat dia punya pintu. Ada lagi 2 ekor kat belakang tu. Okey lah. Semalam banyak, hari ni kurang sikit. Boleh lah. Yang tu ni benda ikan umpan. Pakai ikan busuk. Tu ikan yang depan tu. Okey, kita bawa naik dulu. Bila dah bawa naik, kita bawa keluar sekor-sekor. Kena pegang dia ni, kena betul sikit pegang dia ni. Kalau tidak, kena sengat dia. Apa nak cakap, tak tidur malam lah kalau kena sengat dia. Itu yang pertama. Ini kita bawa keluar yang kedua pula. Okey lah, saiz dia kecil sikit daripada yang pertama tadi. Okey, yang lain ni susah sikit nak bawa keluar sebab dia sangkut dekat jaring pintu injak tu. Aduh, macam mana? Kena pakai 2 tangan. Okey, dah bawa keluar. Bila tarik adik sangkut pula sengat dekat bala-lala tu. Aduh, macam mana adjust? Masa ni tangan guna satu je sebab satu lagi pegang kamera. Susah lah sikit. Tak apalah, kita jumpa lagi. Setakat ni je lah videonya. Bye bye. Assalamualaikum.